sebab kadang-kadang terlepas ke sana disebabkan orang kata apa tu, keperluan ekonomi dan sebagainya. Jadi saya buka dulu lah. Nak tutup kan, dah tutup lagi tak boleh nak buka pula. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan ke, ada sebarang apa yang terbuku di hati nak disampaikan, silakan. Yang mana boleh saya jawab, you saya jawab, saya punya timbalan Sujaya jawab, kita akan jawab lah. Yang mana tak boleh jawab tu sebagaimana parlimen, kita akan bagi jawapan bertulis. Silakan. Bila tenang je, janganlah stres sangat. Tak ada apa-apa nak stres kan. Kalau bendanya kita ikut aturan, tak ada masalah. Kalau kita tak ikut aturan tu yang di stres. Kita pun stres, PUU pun stres, Cik Rosary pun stres nak mengejar orang, nak menguruskan kertas siasatan dan sebagainya. Kalau bersabit kesalahan dah nak kena nanti dan sebagainya. Okey, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Bismillahirrahmanirrahim semua. Terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara kerana menganjurkan dialog yang kita juga community metadata nantikan selama ni. Jadi saya ada satu pertanyaan. Saya pernah dikenakan tindakan daripada Jabatan Warisan kerana aktiviti metadata di mana saya disaman dan barang saya juga dirampas. Cuma satu je pertanyaan saya, berkenaan setelah selesai kes mahkamah dan kita pun dah selesai membayar denda dan sebagainya, cuma boleh ke saya nak menuntut balik ke barang-barang yang dirampas? Kerana bukan semua barang tu adalah temuan metadata saya, ada yang saya beli daripada sahabat-sahabat metadata. Jadi bermakna memang saya belilah, bukan temuan yang saya sendiri jumpa. Jadi saya sebelum terlibat dalam dunia metadata, saya adalah kolektor kecil-kecilan lah. Kita cari beli-beli barang daripada orang-orang lain dan kita kumpul kerana minatnya kita kepada barang-barang sejarah yang kita sayangi, supaya barang ni tak lepas ke luar negara pertamanya. Yang keduanya, kita nak barang-barang ni terpelihara. Kalau kita tak beli dan kita tak simpan, maka dia akan rosak dan hilang, dan identiti negara kita tak tahu. Jadi sayanglah. Dan saya antara mungkin ramai kepada pengguna metadata ni adalah orang yang sayang sejarah. Kerana tu kita mencari barang-barang sejarah ni, kita nak keluarkan dan kita nak jadi tatapan anak cucu di masa akan datang yang kita sayang betul barang sejarah. Jadi itulah pertanyaan saya, apakah boleh saya mohon balik barang yang telah dirampas tu? Tapi mungkin mustahil, tapi tetap saya bertanya. Terima kasih Tuan Muda, dan harap pertanyaan saya ini tidak membebankan Tuan. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Jadinya sebelum saya serah kat PUU lah, ini berkaitan dengan undang-undang, saya nak sentuh sikitlah berkaitan dengan tadi Tuan maklumkan sayang kan. Sayang, okey, kita faham semua dalam diri kita ni ada sayang. Cuma kadang-kadang sayang tu kita salah gunakan sayang tu kan. Sepatutnya bila kita sayang, kita jumpa ada kaedah-kaedah dia kan, lapor dan sebagainya lah, ikut aturan undang-undang. Kadang kita simpan sembunyi, ada lagi yang lebih tak sayang tu dia jual. Itu yang jadikan menyalahi lah kan pada kita tu. Makanya sebab itulah kita adakan perkara-perkara ni supaya semuanya teratur nanti. Macam mana kita nak buat, macam mana kita jumpa, macam mana kita record dan sebagainya lah. Banyaklah nanti kita akan bantu supaya benda lebih sayang tu tidak salah kepada orang kata batu, kepada kata dan juga pada tindakan kita lah. Berbalik kepada pengalaman silam tu, saya rasa nanti orang kata apa tu, semuanya dah mungkin boleh berkongsi lah. Jadinya bukanlah orang kata apa menjadi tujuan kita tu untuk menyalahkan, mendenda, buka siasatan, mahkamah kepada komuniti. Tidak. Kita bukan tujuan di situ. Kita ni lebih pada akta ni nak mendidik supaya ikut aturan. Kita bukan nak salahkan orang tu, tak. Jadinya kalau kita buat ikut aturan, saya rasa tak ada masalah. Macam kita bawa motor di jalan kan, kalau tak pakai helmet polis pun marah kan. Tu akta di bawah dia kan. Kalau akta berkaitan warisan, begitulah. Jadinya kita pun tak nak menyalahkan tuan
Harapnya tuan tak salahkan kami sebab kami ni bertindak atas kata apa tu, kami ni pejabat awam, ada kita punya tugas Jadinya kalau semua teratur, kita takkan berjumpa lah di tempat-tempat yang sedemikian Jadinya berbalik kepada barang-barang kes yang telah pun selesai ni. Mungkin you boleh tambah sedikit lah, silakan. Berkenaan dengan spesifik kes Cik tadi saya kira dah selesai kes tersebut Cik. Kalau mengikut akta di bawah 645, apabila harta itu disita, once kes itu telah selesai, dia akan ada satu perintah lucut hak harta tersebut. Jadi perintah lucut hak harta tersebut adalah untuk semua harta yang telah disita. Perintah itu akan dikeluarkan oleh mahkamah apabila kes itu telah selesai. Jadi saya tak pasti dalam konteks secara spesifik Cik punya kes ini. Saya percaya notis tersebut, perintah lucut hak tersebut juga telah dikeluarkan oleh mahkamah lah. Tapi kena semak dahulu apa yang berlaku, apa transpire pada kes tersebut. Saya kena semak dengan bahagian daftar juga. Dan sekiranya perintah tersebut telah dikeluarkan dan dia akan dilucut hak dan dilupuskan mengikut tata cara yang diperintahkan oleh magistrat. Jadi itu flow di peringkat mahkamah, which kalau kes sudah selesai, dia akan lucut hak dan juga lupuskan harta tersebut. To be specific case Cik itu, kita akan lihat kertas yang satunya yang berikut lah. Kes file ke apa ke tu, kita minta semua kan. Ya, to be specific case tersebut saya akan teliti semua dia. Tapi as akta, dia sebegitu. Terima kasih. Begitulah dia ada proses dia. Nanti pihak situ mana-mana yang terkesan buat sedikit perkara tu, maklum kat kita apa tu semua, nanti kita akan semak lah buat perkara-perkara ataupun dia punya tu bukan berada di tempat kita pun kadang-kadang tu kan. So kita akan tengok balik dan apa keputusan mahkamah lah. Ada harapan adalah kalau tiada dalam kedudukan akta tu tidaklah so kita pun ikut undang-undang. Okey, ada yang lain-lain lagi? Silakan. Makan tadi okey, makan tengah hari semua okey. Makan okey, alhamdulillah. Petang ada makan, sebelum balik ada jamuan lagi kan. Minum petang sikit lagi, lepas tu boleh ada orang suruh pelan-pelan Ayo silakan, tuan. Ada mic tak itu? Bismillah. Saya syukur. Tuan, tadi saya ada bincangkan berkenaan dengan pencarian dan juga penggalian itu salah. Jadi kami sebagai hobi, apabila kita buat pencarian, pastinya kita gali. Gali itu dah kira kesalahan, tapi gali itu bukanlah gali arkeologis. Jadi gali ini maklumlah nak cari bahan-bahan yang kita gali. Jadi bagaimanakah kerjasama yang dapat disyorkan? Bagaimana kami, sekumpulan kami ini apabila mencari dan terjumpa bahan-bahan yang mungkin yang artifak. Jadi adakah kami boleh berjumpa dengan Putrajaya, memberitahu kepada tuan-tuan bahawa kami ada buat pencarian dan ada perjumpaan, dan seterusnya. Itu dah kira macam kami buat survey lah. Kami research secara sendiri. Mungkin kami pun research secara sendiri, seperti saya pernah pergi ke ikut kawan-kawan pergi ke trek untuk langkah suka trail lama, dan banyak bahan-bahan artifak tidaklah dalam sangat dia jumpa. Jadi macam manakah cara yang baik supaya kami dapat bekerjasama dan tidak melanggar undang-undang? Terima kasih tuan tadi tak cerita ke kaedah cara nak jadi baik tu? Belum lagi. Dah. Pertama lagi dia kadang-kadang kita menggali itu banyak tujuan maksud dia. Kadang kita cangkul-cangkul tanah untuk kebun, jumpa kan. Tetapi kalau kita lihat di sini ni lebih kepada memang nak menjumpai kan, kita nak menjumpai benda tu yang terpaksa kita menggali. Itu yang dia ada aturan. Kalau orang yang berkebun, bercucuk tanam tu memang kerja dia terpaksa menyangkui tanah kan. Buat apa dia nak datang pada kita nak minta kebenaran? Memang kerja dia menyangkui, tiba-tiba dia jumpa Ada cara-cara dia lah kalau perjumpaan untuk sebagaimana yang kalau tuan maksudkan tadi, memang untuk tujuan nak menjumpai objek, memang kena datang kepada kita dululah
Tetapi kalau kerja-kerja aktiviti pertanian tiba-tiba dia cakur-cakur nak tanam pokok pisang terjumpa, itu kaedah dia kena memaklumkan segera. Dalam akta kita dia kena maklumkan dekat pihak berkuasa lah, sama ada DO kat kita kan, atau pihak poli dan sebagainya. Adalah kaedah-kaedah tu nanti tuan boleh berhubungi dengan kita punya tim lah untuk dia punya catat alik apa cara dia tu. Kita boleh bantulah di situ kita tak nak benda tu terlepas, nanti dia menjadi kesalahan sebab bila kita memasang niat nak menjumpai benda-benda tu dah kan, benda tu dah terrekod ataupun apa tu dah ada di dalam kita punya akta kan. Dia ada kena ikut dia punya flow tu lah makanya kita mengalu-alukan sekiranya tuan-tuan ada keinginan sedemikian, maklum dan bincang dengan pihak kita lah. Mungkin boleh datang ke Jabatan Warisan, berjumpa dengan Cik Rozairi dengan tim kan, macam mana kaedahnya, apa yang sesuai supaya benda ni menjadi satu yang tidak salah di sisi undang-undang kan. Mungkin di pihak jabatan kita boleh keluarkan surat untuk tujuan tu ataupun bagaimana itu nanti kita akan tengoklah punca kuasa tu sebab benda tu penting. Sebab ada setengah pihak tu dia memang buat dengan surat tapi surat pihak-pihak lain pihak tu lah membenarkan lah ni dan sebagainya, tak betul lah kan. So datang boleh bincang boleh bincang macam mana. Sebabnya penting bila kata berlaku benda-benda macam ni, kadang kita punya integriti lah integriti kita punya ketelusan hati kadang tak menyembunyikan kadang-kadang kita sembunyikan, kita paparkan yang cantik-cantik, yang tak cantik tu kita dah simpan dah ke mana kan, macam itulah. So benda-benda ni kena ada pada kita supaya senang kita membantu pihak situ jugalah dan juga orang kata apa tu, supaya jumpaan-jumpaan tu terikut dengan baik. Sebab kita mencari tu bukan hanya kita nak berjumpa kita ambil. Kadang-kadang di dalam tu mungkin ada penceritaan lain, ada lagi barang-barang lain. Sebab tu kalau kita dah buat benda-benda tu kita diistilahkan dia dah kacau ganggu dah merosakkan data. Sepatutnya bila kita jumpa benda tu dengan tidak sengaja, segera kita maklumkan. Untuk kita mungkin ada kajian survei, mungkin ekskavasi percubaan yang dilaksanakan supaya kita tahu mungkin di bawah tu lebih banyak. Jadi perkara-perkara tersebut orang kata waktu perlu adanya perbincangan, pemakluman kepada Jabatan Warisan supaya kita dapat guide, kita dapat memantau, dapat kita kawal lah aktiviti dan juga kata perjumpaan dan juga keberadaan khazanah-khazanah tersebut lah. Itu yang penting bagi kita lah supaya benda tu tak terlepas kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sayang nanti banyak berlaku pada kita yang perkara-perkara atau objek tu berada di luar kita pun tak tahu macam mana, tapi dah berada di luar itu tak termasuk lagi yang orang kata apa tu memasarkan dalam talian-talian kan. Dia jual lah talian tu harga ni lah macam bidaan pula kan. Itu yang apa tu, kalau kita dapati ada berlaku macam tu memang kita akan datang datang berjumpa dan sebagainya. Itu kita tak nak, kalau boleh jangan berlaku lah. Tuan-tuan dan puan-puan ni, kami di Jabatan Warisan ni sentiasa terbuka, hubungi je. Nanti boleh dapatkan nombor kontak-kontak kita, penguatkuasa kita ada, Cik Rozairi ada, boleh berhubung bertanya, Cik macam mana ni, macam mana boleh kita khidmat nasihat bantu ke bantu. Sebab kami ni penjawat awam. Penjawat awam ni memang kerja dia macam itulah, membantu, memudah carakan mana-mana apa tu yang termampu di bawah bidang kuasa kami kepada tuan-tuan dan puan-puan. Clear boleh kan? Hubung je tak ada masalah, betul hubung je. Nanti kita akan guide macam mana kaedah sebab kami pun tak boleh memberikan sesuatu di luar bidang kuasa kan. Kadang-kadang orang nak macam tu macam ni, kami tak boleh nak bagi kalau bukan bidang kuasa kami di sini Saya pun tak boleh sembarangan tangan surat sebagainya kalau akta kerja kuasa tak ada, saya pun tak boleh buat So kita akan bincang tengok macam mana yang terbaik lah. Alright. Lagi ada yang lain lagi? Ya, ada lagi tak? Ada yang lagi boleh ke ni? Boleh dah boleh? Boleh tak? Dah. Boleh tak datang boleh. Mu ada kawan-kawan kita ada boleh tu, hebat-hebat semua ni. Ya silakan. Mic ada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Syah daripada satu pertubuhan yang berdaftar
yang dipanggil The Customis. Saya tak tahu nak bertanya ke atau nak berbincang ke, tetapi bila saya menelusuri segala dokumen-dokumen yang dipaparkan ini, saya terpanggil satu bila saya melihat Jabatan Warisan kekurangan staf. Ada 20 orang tadi nak mengawal dia satu Malaysia, Sabah dan Sarawak. Saya fikir Sabah dan Sarawak tak ada jabatan. Kalau ada jabatan kami pun dah pergi dah kot. Tapi bila bercerita tuan menyentuh perihal undang-undang tadi, saya memang mengakuinya dan tidak dapat dinafikan. Bila sebut saja undang-undang, ada di tangan tuan. Jadi ada tak ada kami memang terpaksa mematuhi undang-undang, yakni kuasa yang ada di tangan tuan. Jadi kami pula, komuniti yang dipanggil komuniti metal detector ni bukan sekadar di Selangor, seluruh negara ada. Jadi komuniti metal detector ni ramai. Jadi saya nampak andai kata komuniti ni bergabung dengan staf ataupun kaki tangan Jabatan Warisan yang sangat kurang saya nampak untuk mengawal seluruh Malaysia ni. Setiap negeri ada komuniti metal detector ni, dan setiap negeri itu juga berpayung di bawah Jabatan Warisan dan diiktiraf oleh Jabatan Warisan sendiri. Jadi mungkin ada satu jalan yang lebih sesuai, rather than macam tuan cakap, boleh datang saja ke pejabat kami. Kalau kena yang macam tuan kata dari polis, jenuh nak naik express apa semua kan, ni dengan modalnya, tol minyak. Jadi mungkin ada satu garis panduan yang kata orang tu berkesan, ialah untuk di mana komuniti metal detector ni yang berada di seluruh negara ni dapat berhubung dengan Jabatan Warisan dalam satu, kita panggil satu gateway yang semua senang akses. Sebab kami di komuniti metal detector ni, kami bukan sekadar berhadapan dengan pihak Jabatan Warisan. Kadang-kadang ianya melibatkan Jabatan Perhutanan, kadang-kadang melibatkan Majlis Perbandaran Daerah, dan melibatkan pihak ketua kampung, Tok Batin, apa semua. Jadi benda-benda tu, kalau anda kata kami terpaksa masuk ke kita panggil satu kawasan orang asli, kalau kena Tok Batin, aku tak kira kamu polis ke, kamu tentera ke, kamu Jabatan Warisan ke, kalau kami tak pergi masuk, kami tak boleh masuk, kami tak bagi. Jadi walaupun kita ketika tu semua agensi ada di situ, jadi kita tak nak memanjangkan perkara itu, jadi terpaksa berhadapan dengan pihak orang asli. Japua pun tak ada kuasa pula dengan Tok Batin. Nak jadi macam tu. Mungkin pihak Jabatan Warisan, tuan muda sendiri kan, yang sentiasa nampak muda ni, ada satu garis panduan yang kata orang tu memberi keberkesanan kepada seluruh komuniti metal detector yang berada di seluruh negara ni. Macam tu lah. Tak ada soalan pun. Mungkin akan tercetus satu cadangan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak tuan ya. Itu memang satu harapan kita orang juga sebenarnya. Kalau saya lihat pun ada pasukan saya lah untuk membangunkan kod etika atau garis panduan resmi. Yang ini kita akan bangunkanlah segera insya-Allah, sebagaimana yang benda dah hasratkan tadi, supaya benda ni kita boleh orang kata apa tu, boleh bekerjasama lah rapat lagi dengan Jabatan Warisan sebab kami ni walaupun HQ dia di sini, kita dalam di Semenanjung ni kita ada 4 zon ada zon Jabatan Warisan zon utara yang ibu pejabat dia di Anak Bukit, zon timur ibu pejabat dia di Kuala Terengganu Wisma, zon selatan di Melaka Aikro, dan zon tengah di Lenggong Perak. Boleh berhubung, boleh tengok kita punya website kita, pegawai-pegawai kita adalah boleh berhubung nanti kalau memerlukan sebarang orang kata apa tu maklumat lebih lanjut lah jadi kita mengalu-alukan sebab untuk mewujudkan perkara-perkara ini tu yang kita panggil dulu tu kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita orang pun dapat juga banyak
input-input untuk kami bersedialah untuk mengadakan satu garis panduan atau kod etika ini supaya aktiviti-aktiviti ini dapat dilaksanakan dengan lebih harmoni lah mengikut ketetapan punca kuasa yang ada sebab kita tahu kami di sini tuan pun dah sentuh tak ramai pun. Kuasa kita ada beberapa orang dia belakang tu yang duduk berdiri tu tapi boleh tahan jugalah kalau dia datang bawa beg dengan troli dia tu banyak lah. InsyaAllah kita akan boleh orang kata apa tu wujudkan kerjasama lebih rapat lagi lah dengan tu. Cuma sedah balik nanti tu kalau ada hasrat-hasrat sedemikian tu mohonlah jangan lupakan Jabatan Warisan beritahu dulu dan sebagainya dan kepada kami lah supaya kami pun dapat tahu dan orang kata apa tu memantau juga perkara-perkara sedemikian lah Yang saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan supaya benda ni kita dengan pasukan PDRM pun ada kerjasama dan pihak PDRM pun dah maklum perkara-perkara sedemikian lah. Jadi kita pun tak nak nanti tiba-tiba tuan-tuan tengah duduk datang pegang bawa ke balai jadi tak seronok orang kata apa tu kita ada kaedah yang mana tuan-tuan pun boleh mungkin hubungi kami dulu lah untuk kita guide lah pandu tuan-tuan dan puan-puan sebagainya lah orang kata apa tu itu buat masa ni cuma ketika ini saya harap semuanya kenalah bersabar sedikit lah sampai pihak kita dah ada kod etika dan garis panduan Cik Rosairi kita ni mungkin nanti pun akan ada tuan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin kita akan hubungi minta lagi pandangan dan sebagainya lah berkaitan untuk kita mengadakan dokumen tersebut mungkin Cik Rosairi nak tambah ke? Okey, Tuan Sudaya minta saya tambah, saya kena berkongsi jugalah pengalaman bersama tim metal detector ni. Sebab apa yang saya lihat tim metal detector ni dia kalau macam ekologi dia ada Ikatan Ahli Ekologi Malaysia. Metal detector ada tak tim pengesahan logam Malaysia ada? Tak ada. Saya ingat mungkin Jabatan Warisan mungkin boleh bantu kita register semua macam kita buat ekologi daftar. So kita ambil nama semua yang mengingat tentang kajian-kajian sejarah warisan untuk mencari ni dan kita boleh masuk di bawah satu part daripada Jabatan Warisan dan sebenarnya bagi saya itu bagus juga sebabnya satu kita boleh sentiasa berhubung, satu lagi kita juga boleh membantu kalau ada kerja-kerja pendidikan yang melibatkan kajian daripada universiti, daripada pihak kami sendiri. Mungkin kita perlukan metadata macam tadi Puan Nita Salina maklum tadi. Dia ambil tim metadata daripada Selangor untuk bantu dia mendapatkan data-data tentang Sultan mencari duit Sultan Ibrahim, Sultan Selangor. Jadi itu adalah satu peranan penting pada tim metadata ni. So kita jangan sia-siakan peluang yang ada. So nanti mungkin kita boleh tengok Tuan BDW saya cadangkan lah supaya kita buat satu tim untuk kesemua metadata kita register di bawah Jabatan Warisan dengan kod etika yang ada. Jadi bila dah ada macam ni mungkin kita boleh wujudkan grup WhatsApp group je yang bincang tentang benda-benda yang berkaitan dengan sejarah dan maklumat-maklumat. Saya tahu sebab apabila kajian-kajian dibuat ataupun jumpa-jumpa terkini, saya pun akan merujuk sebenarnya. Saya akan merujuk kepada Brother Iwan tu dengan Datuk Dino dan yang lain tu saya tak berapa kenal. Nanti mungkin boleh kita bantu. Apa ni boleh bantu kami dan kami juga kadang-kadang kami ada data yang terkini, yang data yang mana kami ada networking dengan luar negara yang mana boleh bantu juga tuan-tuan untuk mendapatkan data dan kita kongsi sama-sama. Sebenarnya jumpaan tu bukan saja bernilai dari segi komersial tetapi bernilai dari segi ilmiah lah. So buat tulisan tentang jumpaan-jumpaan tu dan kita boleh terbitkan, kita jadikan pameran. Banyaklah kerjasama yang boleh dirancang daripada tim yang saya tahu masing-masing dah boleh buat galeri sendiri ni. Mesti ada simpan rahsia-rahsia ni. So boleh berkongsi dengan tim Pusjaya kita untuk kita berkongsi berkaitan dengan jumpaan-jumpaan ni. Jadi lebih elok kita bersama-sama kita register kita dapatkan satu kumpulan di bawah Jabatan Warisan macam kita buat
program tunas arkeologi muda. Tunas arkeologi ni kita jemput sekolah untuk berjalan kerja-kerja arkeologi. Di Lenggong kita ada Ranger Warisan Lenggong yang mana dia memantau tapak-tapak di Lenggong, tapak besar dunia. So tim data pun boleh bantu, dia membantu bagi data dan juga membantu kami juga untuk buat penilaian dan juga dan tak ada isu yang mana bersalah tak bersalah, nak kena tangkap, nak kena pulang balik, nak jual tu isu-isu polis. Sebab tim data ni pusing-pusingnya orang yang sama. Kalau tak orang lain yang report, kawan-kawan sendiri yang report. Itu pengalaman saya lah. Jadi bagi saya macam ni lah. Baik kita pergi sama-sama dan kita dapatkan kepentingan untuk jaga warisan tu semua dapat benefit. Terima kasih Dalam tim metadata ada spy tu. Silakan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul daripada Universiti Malaysia Pahang, mewakili Koperasi Universiti Malaysia Pahang. Kami pembekal metal detector di Malaysia. So, bidang metal detector ni kami supply bukan kepada pengguna ni sahaja tak. Kami supply kepada kilang, kepada industri. So, saya mengharapkan sekiranya etika dan kod etika dan langkah-langkah penggunaan tu dibina nanti, kami dipanggil sebagai wakil organisasi supaya kami tak nak kod etika ni yang menyebabkan klien-klien kami, terutamanya syarikat-syarikat contohnya daripada TM yang menggunakan metal detector untuk mengesan manhole juga terjejas. Okey right? Okay, tuan, jadi saya haraplah maksudnya kod etika yang pihak tuan nak buat tu, mohonlah jemput kami ni semua sebab kami pun kaki tangan kerajaan. Ada yang memang daripada polis, daripada bomber, ramai tuan, beribu orang. Saya punya rekod datang menjual 1000 orang di Malaysia yang menggunakan metal detector. So bukan semua orang yang nak cari barang berharga tu tak. Sebab semua orang tak punya masa juga. Cuma sesekali tu nak letak dalam kereta, nak release tension. Pergi kat pantai 4MB, swing bunyi tut. Wah, rasa seronok. Okey right? So saya nak ikut etika tu nanti tidaklah menyebelahi di pihak tuan saja sebab tuan adalah pemegang kuasa. So biarlah benda tu dia jadi hobi yang normal, hobi yang tidak ada sekatan. So bila hobi tu tak ada sekatan, perkembangan ekonomi tu juga membantu tuan. Penyumbangan kepada ekonomi negara. Saya bawa metal detector daripada Turki, saya bayar cukai ekonomi kepada negara juga. So sumbangan kepada negara tu ada di situ. Alright, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih tuan Betul, nanti kita buat kod etika bukan saja pihak-pihak pengguna, pengedar dan sebagainya. Kita akan libatkan pihak-pihak lain juga, PDRM dan sebagainya. Sebab kita dulu pernah satu ketika kita berbincang dengan pihak berkuasa juga macam mana kita nak hadkan metal detector masuk ke Malaysia kan. Sampai tahap tu kalau boleh semua metal detector yang nak masuk ke Malaysia ni melalui kita punya sempadan-sempadan itu ada kita punya tata cara dia Tetapi bila kita lihat benda tu macam mana tuan kata tadi bukan hanya satu pihak banyak pihak yang menggunakan metal detector dengan tujuan masing-masing tujuan tu banyak tujuan dia untuk pembangunan, untuk industri tapi yang di bab Akta 645 ni tujuan kita ni warisan. Itu yang kita fokuskan untuk warisan. Kita tak kacau orang nak guna metal detector untuk industri kan, nak menjaga tu kita pulang masing-masing. Tetapi kalau dia menyangkut 645 itu yang akan terkesan di bawah kita tu Kita tak menyekat hobi hobi untuk menjadi keseronokan dan sebagainya lah tetapi dia akan menjadi kata apa tu berkait dengan kita bila hobi yang kita nak buat itu berkait dengan warisan perjumpaan warisan, objek warisan dan sebagainya. Itu nanti kena patuh pada kod etika tu lah tuan-tuan nak silalah kan ke pantai ke mana kan, tapi bila ada perjumpaan tu dia terjadi termaktub di bawah 645 lah itu yang kena laporkan dan sebagainya tu lah. Itu ada dalam kod etika nanti kita akan bangunkan Okey, terima kasih tuan universiti banyak, kita pun tahu universiti ni macam-macam teknologi canggih dia orang akan ada dari atas udara, tanah sampai ke bawah tanah semua dia ada termasuklah metal detector. Kita faham tu tugas-tugas yang memerlukan Datuk Nino. Okey, yang lain silakan. Janggut. Saya tak kisah sampai bawah Takut jam. Sebab ni bukan kali yang terakhir. Okey, betul. Jumpaan kita
Tanya duit petak nak report. Tanya. Atuk wakil lah. Assalamualaikum, nama saya Mat Nazim bin Karim. Saya tak berani cakap. Kecil sangat isu tu. Baik, saya nak tanya berkenaan dengan objek. Bagaimana Jabatan Warisan Negara boleh mengenal pasti satu objek itu adalah warisan negara? Contohnya mata wang. Itu pertama. Yang kedua, sekiranya saya ada mata wang lama yang boleh dikatakan diwarisilah daripada moyang-moyang dan sampai sekarang saya ada, adakah itu milik Jabatan Warisan Negara atau masalahnya pasal kepemilikan siapa yang punya sekarang? Terima kasih. Allah. Nanti saya jawab sebentar lalu, mungkin nanti kawan-kawan boleh tambah sedikit lah. Objek, okey, perjumpaan objek lah, objek tuan apa semua kan. Kalau di peringkat Jawatan Warisan Negara ni, kita ada 13 jawatan kuasa pakar. Nah, salah satunya objek, jawatan kuasa pakar objek. Berarti ada dari akademik, ada daripada pihak muzium, ada Jabatan Warisan sendiri kan. Di situ nanti kalau tuan ada berhadapan dengan isu nak mengenal pasti objek sejarah ke, objek warisan ke, objek biasa ke, boleh hubung dengan kita lah, tak ada masalah. Sebab itu kita ada kepakaran. Orang muzium pun ada dalam tu, yang dah biasa dengan objek-objek warisan atau objek yang bukan warisan kan, objek sejarah dan sebagainya. Itu boleh, kami sedia membantu lah, tak ada masalah. Boleh jumpa, kita bawa benda-benda tu nak tahu warisan ke tak warisan kan. Mungkin ada cok ke, ada tulisan dan sebagainya. Ada pakar-pakar yang boleh membaca Sanskrit ke, bahasa apa kan, boleh kita bantu. Makanya kita kumpul ni, kena orang jumpa ingatkan benda biasa kan, dia buang kena batu kan. Batu ke, logam apakah yang mungkin detect ketika dia menggunakan alat ataupun ketika dia menggali-gali itu kan. Boleh dikenal pasti oleh pihak kita lah melalui pakar-pakar yang kita ada dan juga kalau kata objek yang diwarisi memang diwarisi, itu memang waris lah. Yang biasa kita ni yang dijumpai tu kan, kalau dah memang waris, ini dari untuk nenek saya memang diwariskan Cuma kita ada rakan-rakan yang lain, contohnya rakan-rakan kita di muzium kan, yang kadang-kadang ada yang waris tu dia dah nak menyumbangkan untuk muzium pamerkan serahan secara sukarela, ataupun dia rasa dia tak nak pegang dan dia nak menawarkan jual kan, boleh tawarkan kepada Jabatan Warisan, boleh tawarkan kepada muzium kan, tempat-tempat yang tentu kalau diambil dia orang akan pamerkan atau dia orang simpan koleksi tersebut kalau mempunyai latar belakang sejarahnya lah Kalau yang biasa-biasa tu kita di pihak-pihak tu rasa dah banyak koleksi, mungkin dia tak kan, tapi yang mungkin yang jarang dijumpai mungkin tu boleh tawarkan sebab mereka ada, macam contoh di pihak muzium dia ada dana-dana untuk pengambilan, pemerolehan objek-objek untuk dia orang beli, menerima sumbangan untuk membayar dan sebagainya boleh berhubung. Ataupun dengan Jabatan Warisan pun kita ada di bawah Akta Warisan Kebangsaan kita tu, kita ada satu kumpulan wang warisan pun ada keperluan untuk kita memperolehi objek daripada pihak luar melalui bayaran pampasan dan sebagainya Jadi kalau pun objek-objek itu kerajaan ambil, bukanlah kita ambil rampas dan sebagainya, tetapi ada bayaran pampasan. Macam mana kita nak tahu berapa kadar pampasan? Kita ada jawatan kuasa dia lah yang akan kita bawa hadapkan objek itu dari jawatan kuasa, selayaknya berapa kita nak bayar kepada penjumpa Datuk Dino tahu lah dia pernah menyerah pada kita, yang mana kita dah tapis tu kita ambil, yang mana tak tu kita pulangkan macam tu lah So ada dia punya kaedah-kaedah tu, dan juga dia punya bayaran-bayaran melalui komiti-komiti itulah jadi jangan risau, makanya kita nak buat benda tu supaya benda tu tak terlepas keluar jadi andai kata pun tuan-tuan dan puan-puan selama ni dah memang ada memang ada dalam tu, kalau kata rasa nak serahkan apakah kepada pihak muzium, pihak Jabatan Warisan untuk khazanah bernilai penting, silakan boleh berhubung, boleh PM tepi mungkin nak jumpa secara personal pun silakan sebab mungkin benda tu boleh kita jadikan sebagai bukti sejarah. Makanya penting macam mana Cik Rosairi maklumkan tadi itu, bila kata contohnya padat melibatkan peserta metal detektor, yang paling penting data mana dijumpai, macam mana dia dijumpai, semua akan berikut dalam Al-Quran. Bukan sewenang-wenangnya kan, kita tahu besok dia jumpa di sana, di sini, duduk dia macam mana kedalaman berapa, semua tu akan menjadi data Sebab itulah kalau boleh kita tak nak rosakkan data tu
sewenang-wenangnya kita nak rekodkan elok bergambar, video dan sebagainya supaya ada cerita. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan datang serah kat Cik Rose Diary benda ni, cerita dia apa? Kosong. Tak ada cerita kan. Kalau kita pamerkan kat museum, kita nak kan nak diserahkan oleh tim metal detector kan. Paling tak dia dijumpai di tebing sungai ni sebelah kiri pada kedalaman tu sekian ni. Dia banyak cerita yang boleh kita kisahkan benda tu. Tapi kalau kita kakak-kakak ambil terus, habis lah, hilanglah cerita dia. Sebab kita pun dah tak ingat. Besok kumpul banyak dalam beg kan, balik tabur, ni aku jumpa tepi sungai, tak tahu cerita dia apa dah. Habis. Sayang. Makanya kita buat dengan orang kata apa tu, dengan ada etika lah, supaya benda tu dapat dipertanggungjawabkan. InsyaAllah. Di sini ni saya tengoknya biasa-biasa. Rasanya ada yang jutawan kot ni. Ada lah, dia jutawan ni disebabkan metal detector. Dan kalau ia pun berkongsi-kongsi lah juga kan. Maksudnya rata-rata penilai kerajaan tu, penilai kepada apa tu khazanah negara tu boleh lah. Jangan kita sembunyikan. Kita bukan apa sebabnya penting khazanah tersebut. Kalau kita pasar di pasaran luar gelap, mungkin orang kata apa tu sekali je benda tu akan hilang, akan berada di tempat lain. Tetapi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang telah menjumpai benda tu, boleh bincang serah kepada pihak kerajaan melalui kaedah-kaedah yang ada tersebut. Kalau berguna kepada negara, kita boleh pamerkan, boleh pamerkan. Mungkin rupanya benda tu kita pernah jumpa dulu di situ pun, bukan pula jumpa. Jadi banyak cerita-ceritanya yang di tempat tu boleh kita bongkaikan lah. Itu pentingnya dari segi kajian, perjumpaan, secara bentuk laporan-laporan lah. Sebab tu kita nak buat secara lebih teliti lah perkara ni. Lagi ada lain-lain tak? Petang ni saya tak kisah. Okey, silakan. Boleh nak? Siapa dulu? Okey. Saya Tuan Putrajaya. Saya sebenarnya bukan metal MD metal detector. Cuma dalam kami punya term MD itu ialah mine detector. Dan mine detector itu memang salah satu kami punya equipment asas lah equipment untuk tim pemusnah jangan terangkap sama. Ini kembali kepada tahun 1960-an di mana betul-betul dia dapat beberapa talent kan. Okey, pertama saya lihatlah usaha yang dibuat oleh pihak Jawatan Warisan Negara bagaimana untuk menarik komuniti-komuniti MD ini supaya boleh dibimbing lah, boleh bimbing. Kalau kita, saya selalu tekankan kenapa saya kawan ramai dengan geng-geng MD ni, baik di timur, di selatan, di utara. Saya selalu terapkan pada diorang ialah walaupun ia bukan arkeologis, tapi perbuatan yang pelakon aktiviti lah sebenarnya dah kira macam arkeologis semua kan. Kemampuannya buat ini bisa bukan mengajar untuk buat benda salah, kenapa kita tak ditekankan diorang buat dengan keadaan arkeologi terpimpin. Maksudnya apa juga yang kita buat, pertama minat seperti kata oleh Datuk tadi kan. Ada juga yang buat kerana apa, cara hidup dia. Itulah pencarian dia, itulah kepakaran dia. Dia punya teh dia tahu dah, dia punya besi macam mana, dia punya ton dia tahu dah. Di mana kita pun tak ni kan. Kita faham lah benda tu. Keduanya pada you juga lah, pada komuniti ni sudi datang untuk mendengar bagaimana pihak agensi lah untuk program ini kan. Dan saya tahu ada komuniti-komuniti kita yang menyimpan artifak-artifak yang memang kata rare species lah. Yang mana selayaknya pada saya, kalau kita ceritakan sejarah pewarisan negara kita, terlayaknya, adakah layak ada di rumah kita jual ke luar negara atau berada di tempat sepatutnya di negara kita. Itu tuan-tuan yang boleh jawab. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat aktiviti ni sebenarnya ada satu perkara yang saya sentuh. Saya melihat ada satu tim di Pantai Timur. Sana ada tapak kurang lebih 2 yang berada di sini. Saya tekankan apabila tak dilaporkan jumpa saya sebab 7 kan, satu perkara lah. Saya sentuh tentang teritori saya lah. Jumpa contoh kami jumpa lebih memang of course ada kali tulis kan. Ada jumpa yang melibatkan personal effect. Personal effect ni
kata kaitan kepada si mati lah dalam kes-kes battlefield tu. Saya tahu ada yang menyimpan doktek. Doktek ni kalau tentera gantai, yang apa yang ada nama dengan tentera kan. Angkat pengenalan. Ada pengenalan ID tag, ada certificate tag. Itu satu. Personal belonging, personal effect ni jam. Loket yang ada nama dia ke apa semua. Itu sebenarnya dilindungi dalam Geneva Convention. Etika 2, etika 3, etika 4 dan juga dalam chapter ke-5 peraturan 114 jumpaan personal effect hendaklah diserahkan kepada pihak berkuasa. Kenapa? Contoh, kalau kita buat MB tiba-tiba jumpa doktor, maknanya jumpa doktor dia adalah kemungkinan kawasan tu adalah terdapat human remain yang mungkin tertamak mati semasa konflik ke apa tu, yang mana tak boleh recover. Ini kena lakukan juga lah. Betapa kami di Kementerian Pertahanan dan juga ATM kita mengharapkan Akta 65 juga, walaupun dia tidak spesifik. Apabila you lapor kepada Jabatan Warisan, of course Jabatan Warisan akan link juga kepada Kementerian Pertahanan untuk assist. Dan saya melihatlah lebih baik how kita nak mengikut situasi ni. Sebab saya tahu kawan-kawan kita kat belakang tu ada banyak barang-barang yang khazanah yang cukup berharga, yang pada saya kalau we are Malaysia ni kan, kalau tak saya bangga dengan you all. Macam contoh macam diterangkan tadi, kapal yang tengah viral tengah panas di Pulau Melaka adalah hasil dapatan data apa you all yang laporkan ni, komuniti yang laporkan. So salah satu yang positif lah. Dan saya nak cadangkan juga saya nak cadangkan juga lah pada Jabatan Warisan supaya satu mekanisme yang lebih komprehensif. Maksudnya kalau sekarang ni kita ukur-ukur dia orang, elok-elok dia nak kerjasama, dia was-was kan. Mungkin kita kena buat satu lagi sesi libat urus lah, libatkan komuniti, kena panggil lah mana you all ada apa, NGO kan, hantar wakil mungkin tak boleh bagi semua, dan mungkin juga dengan agensi-agensi lain yang berkaitan. Kita buat sesi libat urus, so kita mungkin boleh kita gariskan mana yang diharapkan oleh TKP juga tadi. Itu sebagai cadangan. Dan mungkin juga boleh buat online punya app. Sebagai contoh, dia pernah berbincang dengan pihak JPM dan juga pihak Juruspecial Pertahanan lah, tentang bagaimana untuk melaporkan, merekodkan jumpaan impromptu. Katalah saya pada di lapangan kan, itu boleh dibuat lah. Dan saya percaya dalam KT dia ada buat macam my course, kita macam tu lah. Jadi lebih kepada sebagai cadangan lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Lieutenant Colonel. Ni semua kenal ATM ni, apa tak kenal dia salah seorang juga arkeologi kita dan juga apa yang dimaklumkan tadi tu oleh Lieutenant memang betul lah Cuma di peringkat kita di jabatan pun kita insyaAllah kiranya nanti diberikan ruang dan peluang akan lebih banyak libat urus lah tuan untuk kita memperkemaskan lagi kita punya mekanisme komprehensi dan sebagainya yang dimasukkan tadi sebab kadang-kadang kita lihatlah metal detector ni dia kesan benda-benda yang metal kadang-kadang bersampingan dengan metal-metal tu ada benda lain yang kadang-kadang tu tak diambil, tak dinilai, tak berguna dan sebagainya. Tapi pada kita ianya ada penceritaan kan. Kadang kita jumpa duit tu mungkin dalam tempat bekas ataupun sebagainya, mungkin kita ambil mungkin duit saja, bekas tu kita buang kan. So benda-benda tu ada berkaitan dan mungkin benda ni nanti Cik Rosary kita mungkin boleh adakan lagi siri-siri khusus bengkel dan sebagainya, melibatkan juga orang kata sesi lapangan bersama arkeologi kan, supaya kita tahu kaedah-kaedah macam mana kalau perjumpaan arkeologi tu nak ada rekod kan gambar dia macam mana arah mata angin dia dan sebagainya, mungkin kita boleh belajar lah nanti dan juga macam mana Lieutenant maksudkan tadi tu objek-objek hak milik peribadi khususnya
anggota tentera lah, pasukan keselamatan ya. Itu penting juga sebab dia dah termaktub di dalam punca kuasa undang-undang yang digariskan di peringkat negara dan juga antarabangsa. So kita kena bekerjasama lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menjumpainya tu kena kena pelaku lokasi dan sebagainya dan pelaporan lah pada pihak berkuasa. Kurang-kurangnya dia dapat mengungkap banyak lagi lah perkara-perkara, bukti-bukti dan sebagainya yang mungkin boleh membantu kan. Banyaklah dia punya manfaat daripada aktiviti metal detector tu yang boleh memberi manfaat kepada pihak yang lain. Kita harapkan macam tu lah. Okey. Bila urus tu insya-Allah kita akan cari kita boleh teruskan lagi lah.